A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-31 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan dan al-mutabaidan. Dalam episod yang lepas, kita dah dengar syarahan apakah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan. Al-mutamathilan terbahagi kepada 3 dan kita dah bincangkan berkaitan al-mutamathilan as-saghir. Al-mutamathilan as-saghir apabila dua huruf yang sama bertemu dan yang pertamanya berbaris sukun, mati, yang keduanya adalah huruf yang berbaris, maka hukumnya wajib idgham. Namun, ada dua perkara yang dikecualikan daripada hukum ini. Apakah dua perkara tersebut? Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Perkara pertama, apabila huruf pertamanya adalah huruf mad. Jom kita tengok contoh dalam surah Yasin ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Juga kita tengok contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Amanu wa amilu. Berdasarkan dua contoh ini, kalau kita lihat dua huruf bertemu namun dibaca dengan izhar supaya madnya tidak hilang dengan sebab idgham. Jom kita fokus contoh tadi. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya mad bertemu dengan ya yang berbaris. Namun kita tidak baca dengan idgham, masukkan terus. Tetapi kita baca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Begitu juga contoh kedua. Amanu wa amilu. Waw mad bertemu dengan waw berbaris. Namun kita tak baca dengan idgham, kita baca dengan izhar. Jom kita baca syarahannya. Maksudnya, kita kekalkan huruf mad. Yang mana, kalaulah huruf mad ni kita idghamkan, maka ia akan hilang. Ini adalah pendapat yang menyatakan huruf ya mad keluar dari tengah lidah dan huruf waw mad keluar dari dua bibir seperti ya dan waw yang berbaris. Mengikut jumhur ulama pula berpendapat makhraj keduanya iaitu ya mad dan waw mad dia tak sama dengan ya berbaris dengan waw berbaris. Kita dah bincang dalam bab makhraj ni. Ya mad dan waw mad makhrajnya adalah rongga mulut. Lalu berbeza makhraj dengan huruf yang kedua iaitu ya berbaris dan waw berbaris. Mazhab jumhur yang berpendapat makhraj keduanya adalah rongga mulut, tidak ada persamaan langsung antara kedua-duanya kerana berbeza tempat keluarnya. Ini saya baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Jom kita berpindah pada perenggan seterusnya. Jika terdapat huruf berbaris atas sebelum waw atau ya sakinah. Contohnya macam dalam surah Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asawwakanu. Asawwakanu. Juga dalam surah Qaf ayat 28. La takhtasimu ladai. La takhtasimu ladai. Hukumnya wajib kita idghamkan terus. Menurut semua ahli qura', bacaannya macam mana? Wajib dimasukkan terus, diidghamkan terus. Kenapa? Kerana waw dan ya lin ini, kalau kita lihat waw dan ya yang mati sebelumnya baris fathah disebut sebagai waw dan ya lin. Waw dan ya lin makhrajnya sama macam waw berbaris dan ya berbaris. Jadi menepatilah syarat al-mutamathilan. Al-mutamathilan seperti yang kita dah syarah sebelum ini, al-mutamathilan adalah dua huruf yang sama pada nama, sama pada makhrajnya dan sama pada sifatnya. Masya Allah. Jadi kita dah bincang kita dah baca daripada kitab Katatib perkara pertama yang dikecualikan daripada al-mutamathilan as-saghir untuk dibaca dengan idgham. Yang perkara pertama tadi kita dah lihat bacaan izhar bila mana huruf pertamanya adalah waw atau ya mad. Bertemu dengan waw dan ya. Huruf sama, makhraj sama tetapi waw dan ya yang pertama adalah waw dan ya mad. Menurut jumhur ulama, kerana
waw dan ya mat ni makhrajnya berbeza dengan waw dan ya yang berbaris. Makhrajnya berbeza. Jadi kita tak ambillah hukum al-mutamathilan. Jom kita pindah pada perkara kedua yang dikecualikan daripada bacaan idgham. Huruf pertamanya adalah huruf ha saktah. Demikian contohnya dalam surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliyah halak. Maliyah halak. Saktah di sini maksudnya apa? Kita berhenti seketika namun tidak menarik nafas. Inilah yang dimaksudkan dengan saktah. Jadi bila huruf pertamanya adalah huruf ha saktah, kita tak baca dengan idgham. Menurut Hafs, jadi kita baca daripada kitab Katatib, hukum dia menurut Hafs ia boleh dibaca dengan dua cara, iaitu boleh dibaca dengan izhar dan boleh dibaca dengan idgham. Namun izhar hanya dibaca dengan saktah dan ini adalah pendapat yang rajih. Masya-Allah. Demikianlah syarahan berkaitan al-mutamathilan as-saghir. Nanti kat episod akan datang, kita akan syarah pula apakah dan bagaimanakah keadaan yang dikatakan sebagai al-mutamathilan al-kabir, insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsi daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.